Assalamualaikum. 2026. Aku rasa macam dah lama sangat aku tak buat video dan aku tak ingat bila last aku upload video dekat aku punya channel ni. So, hopefully ada lagi yang sudi nak menonton lah. Okay, untuk first video aku 2026, aku just nak share sedikit recap 2025 dan apa planning aku untuk 2026. Okey, untuk 2025 aku agak sibuk dengan most of the time untuk 2025 adalah berurusan dengan klien, viewing, inspection, macam biasa urusan jual beli sewa tanah tu. And for that point, untuk 2026 aku akan lebih kemaskan lagi dan meningkatkan ataupun tambah lagi lah usaha memperbaiki, of course, macam mana urusan aku menguruskan urusan klien aku dan sebagainya. Itu untuk 2026. Tapi masa 2025, selain daripada aku sibuk dengan kerja-kerja perejenan harta tanah, aku juga hopefully korang tak dengar bunyi anak kucing kat belakang rumah aku ni. So, aku juga sibuk dengan kerja-kerja menyiapkan tugasan yang mana aku sekarang masih lagi PEA ataupun Probationary Estate Agent. Aku ada share dekat video aku yang sebelum-sebelum ni tentang REN, PEA, REA. Basically, simplify lah. Kalau seseorang tu dia nak jadi ejen hartanah ni, kat bahasa awam dia korang panggil ejen hartanah, tapi kita bermula dengan perundingan hartanah. Nak jadi perundingan hartanah ni mula dengan NCC 2 hari, kemudian register dengan agensi hartanah berdaftar, korang akan jadi REN, ataupun korang boleh start dengan sama ada siapa yang sambung belajar diploma, degree ataupun sijil daripada INSPEN. Keluar-keluar korang dah boleh register as a PA dengan syarat umur minimum adalah 21 tahun. Kalau sebelum 21 tahun tu boleh register sebagai REN je lah. Okey, lepas tu untuk aku dalam proses daripada PA nak ke REA. So aku kena siapkan Word Diary 1, Word Diary 2, Task 1, Task 2 dan ROE. So, Word Diary 1 ni aku kena siapkan dalam setahun 3 bulan dan dah lulus. Word Diary 2 aku kena siapkan dalam setahun, dah lulus. Lepas tu, tahun 2025 aku kena siapkan Task 1, Task 2 dengan ROE. So, aku dah siap ni, Task 1, Task 2, ROE. Lepas tu aku sambung pula tugasan aku sebagai seorang setiausaha yang mana aku masih lagi memegang jawatan setiausaha Persatuan Alumni. So, hujung tahun, akhir tahun, aku sibuk dengan kerja-kerja persiapan mesyuarat apa semua. Lagi-lagi kita akan adakan AGM yang 2025 yang bakal diadakan pada bulan 2 nantilah, insyaAllah. Ok, so aku dah siap Task 1, Task 2 aku kan. Aku nak share yang itu lah paling penting saya 2025 ni. Aku dah siap kan. So, lepas tu aku aku ongoing. At that time aku tengah sibuk buat kerja-kerja setiausaha persatuan. And then aku serahkan, at the same time tu aku submit dulu aku punya Task 1, Task 2 tu. Sebelum aku submit kepada board, aku submit dulu kepada principal aku untuk final review. So, dalam hati confident, excited. Confident sebab aku rasa benda aku buat tu power lah. Excited sebab benda tu dah siap. So, bila aku submit, principal aku call and then WhatsApp, apa benda kau buat ni? Banyak ada komen. Lepas tu dia macam dah terlalu banyak dia nak komen kat WhatsApp tu, kata jumpa dia lah. So, aku set minggu tu juga aku pergi jumpa dia. So, masa dia WhatsApp bagi tahu komen tu, aku dah berat dah kepala, terus berat. Tengah driving tu tengok notification masuk perasanan, terus berat tau kepala. Okay, tak apa, aku set masa untuk jumpa dia. Bila jumpa dia tunjuk pembetulan almost 90% aku rasa lah aku kena betulkan. Aku rasa macam
Yang tak kena betulkan cuma page depan nama aku je. Rasa nak menangis weh. And to be honest, lepas aku jumpa dia tu, lepas dia share, dia komen, dia buat beberapa teguran apa yang aku perlu baiki dan betulkan apa semua. Balik rumah, aku terus drop demam dekat 2 minggu. 2 minggu tu aku tak boleh bangun langsung. Memang tak nak bangun lah. Sebab untuk aku personally, ialah tugas aku sebagai bukan saja sebagai perlunya hartanah, tapi aku kena menyiapkan tugasan TAS1 TAS2 tu. At the same time, aku juga ketua keluarga, suami, ayah, kan. Ada anak yang anak aku nombor 2, Zaris, baru sekarang dah masuk 7 bulan kot. 6-7 bulan tak ingat. Aduh, lepas tu, yelah, dengan benda-benda tu datang sekali. At the same time, kita nak kejar sales lagi kan, income apa semua. Terus aku rasa macam tak boleh nak bangun langsung lah. Lepas aku dapat tahu yang aku banyak salah dalam TAS1 dan TAS2 aku. Bukan aku marah atau salahkan prinsipal aku, tak. Aku berterima kasih. Aku takut orang salah faham. Aku sangat berterima kasih kepada prinsipal aku sebab menegur apa yang aku salah dalam TAS1 dan TAS2 aku. Ada mungkin orang lain prinsipal dia tak check dan tak tahu nak check macam mana pun. Alhamdulillah prinsipal aku tegur, dan cumanya aku masa tu aku down tu, dia frust pada diri sendiri. Dia macam ni kan, dia sampai macam tak boleh nak bangun lah macam tu. Tapi Alhamdulillah dapat wife yang sentiasa support. So ada sekali tu waktu tu birthday dia tu aku just sambut simple je, belikan kek je, sebab aku pun tak larat, tengah demam. Lepas tu aku pula memang orang yang sangat kedekut dalam berbelanja. Aku hanya akan spend benda yang sangat perlu, ataupun aku akan overspend pada perkara yang sama ada kelas, seminar, belajar, beli buku dan sebagainya. Aku suka benda situlah. Ataupun subscription tools yang aku gunakan untuk aku punya kerja kan, contohnya macam CapCut apa semualah. Yang itu aku suka spend kat situ. Aku tak berkira sangat tu, jadi aku kena berkira part, aku catu tempat lain lah. Dan family aku dah biasa dengan catuan tu. Wife aku, paling penting wife aku, dia biasa dan dia boleh terima, dia redha, Alhamdulillah. Anak-anak aku tak kisah, sebab budak kecil ni macam mana kita membentuk dia. Kalau kita macam aku sendiri, personally aku membentuk dia dengan aku mengajar dia sedikit kesukaran. Aku tak membelikan dia mainan, aku tak manjakan dia, aku tak bagi dia jajan dan makanan-makanan yang junk food semua aku tak bagi. Tak ada membeli sangat pakaian ke apa benda dia kan. Sebab pada aku, diorang tak tahu pun susah kalau diorang susah, dan diorang tak tahu diorang senang kalau diorang senang. Itu pendapat peribadi aku lah. So aku tak banyak spend kat diorang, sebab aku lebih spend kepada self improvement. Sebab kenapa aku merasakan hanya dengan cara itu saja aku boleh memberikan sesuatu yang lebih untuk keluarga aku in future. Itu saja orang kata antara sebab paling utama lah. So sebelum ni kan aku sambung study dekat InSpan, habis belajar and then fokus nak siapkan work diary, task apa semua kan. So it's a struggle juga for me. Alhamdulillah selesai, tapi kena pembetulan, kena buat balik. So wife aku cakap jom keluar, dia ajak aku pergi jalan JB, and then dia belikan aku baju. This is my 2026 punya outfit. Baju tu aku beberapa set lah wife aku beli. Aku sebelum ni dia banyak kali lah dia ajak beli baju aku tolak. Tapi sebab dah bertahun sangat daripada kita kahwin tu, aku rasa aku tak membeli sangat baju. Aku rasa aku tak beli pun. Kalau beli pun dia yang belikan. And then dia beli sikit-sikit. Kali ni dia beli terus beberapa helai baju dan seluar.
memandangkan aku punya pakaian lama pun banyak dah koyak-koyak ataupun dah lusuh ataupun dah tak muat, ataupun aku banyak pakai baju-baju agensi yang mana currently aku dah berada di agensi yang lain, so tak sesuai untuk aku pakai baju agensi lama kan. Alhamdulillah dengan pakaian ni dia memberikan satu semangat barulah. Okey, aku cakap okey tak apa, dia nak belikan, walaupun aku rasa macam berat kan nak terima hadiah tu kan. Tapi aku ambil ini sebagai satu semangat yang baru to motivate me and my family jugalah. So Alhamdulillah sekarang kita dah masuk 2026. Untuk 2026 aku berazam untuk menyiapkan TAS 1, TAS 2 aku dalam within tidak lebih daripada 31 Mac 2026 ini. So aku bagi masa pada diri aku untuk buat semula dalam masa tempoh 3 bulan ni. Kemudian aku at the same time aku dah register untuk sambung belajar lagi. Aku dah bincang dengan wife aku nak sambung belajar. Dia okey ke tak kan? Sebab bila aku sambung belajar, most of my income tu aku akan allocate untuk yuran semester aku lah. So bila belajar ni banyak memerlukan kos, duit dan sebagainya. So wife aku pun some sort of redha, 50-50 agaknya. Tapi aku dah bagi tahu dia tujuan dia, objektif dia apa semua. So nampak so far macam tak ada tentangan lah. And here we go again, another roller coaster upside down. Untuk melalui fasa sebagai student sekali lagi. So 2026 insyaAllah aku akan siapkan TAS 1, TAS 2. Aku akan continue sambung study untuk masa beberapa tahun. Aku target dalam tempoh 10 tahun untuk aku menyiapkan semua pembelajaran aku. Itu jangkaan aku. Padahal sebelum ni aku dah cakap dengan aku, okey kot, dah tak kot. Rupanya aku sambung lagi lah. Okay. Selain daripada tu, aku akan perbaiki kelemahan dalam aku sebagai ejen harta tanah. Cara kerja aku macam mana, cara pengurusan aku macam mana, aku nak memperkemaskan lagi. So that's it for my 2025 punya recap and 2026 punya resolution. So doakan, terima kasih kerana ada yang menonton, ada yang korang juga dalam komen-komen korang dekat sini, dekat Facebook, korang banyak memberikan semangat juga di samping keluarga aku, wife aku, family aku, orang tua aku, mentua aku. Mereka adalah circle aku yang sangat-sangat supportive lah dengan apa kerja gila yang aku buat. And of course this is my continuous journey. Doakan insyaAllah. Assalamualaikum.